Hai guys, hari ni kita nak sembang pasal satu transformasi besar pasaran modal kita iaitu Bursa Malaysia. Kalau dulu, korang kenal bursa sebagai tempat jerung main saham secara manual, hari ni, bursa dah berubah menjadi antara bursa paling kompetitif di Asia Tenggara. Dengan nilai pasaran modal mencecah RM4.2 trilion pada 2024. Perjalanan bursa untuk sampai ke tahap ni bukan sekejap. Banyak tarikh keramat yang korang kena tahu. Semuanya bermula di sekitar tahun 2004. Bila Bursa Malaysia diswastakan ataupun dimotionalize untuk jadi lebih komersial. Tak lama lepas tu, pada 18 Mac 2005, Bursa Malaysia Berhad sendiri disenaraikan di pasaran utama. Lompat ke era digital, pada 11 Jun 2019, Bursa lancarkan Bursa Anywhere, aplikasi mudah alih CDS pertama di ASEAN yang memudahkan pelabur runcit macam kita. Kemudian pada 2024, pasaran kita capai all-time high dengan valuasi RM4.2 trilion, membuktikan ekonomi kita makin kukuh. Paling latest, sepanjang tahun 2025, Bursa pecah rekod dengan 60 IPO baru, jumlah tertinggi dalam sejarah moden kita. Malah pada 2 Januari 2026, platform patuh syariah Bursa Suk Alsila catat nilai dagangan harian luar biasa sebanyak RM172.7 bilion. Ini menunjukkan bursa kita bukan lagi biasa-biasa, tapi dah jadi hub pelaburan global. Tapi realitinya, bukan semua orang ada masa nak kaji 60 syarikat IPO baru atau monitor graf bursa setiap jam. Kadang-kadang market bergerak laju sangat sampai kita terlepas peluang kemasan. Sebab tu penting untuk korang ada akses kepada platform yang lebih fleksibel seperti Ultima Markets. Kalau korang rasa pelaburan saham terlalu lambat, di Ultima Markets korang boleh akses copy trading. Korang hanya perlu pilih master trader yang berpengalaman dan biar sistem copy strategi mereka secara automatik. Sambil Bursa Malaysia terus berkembang dengan rekod-rekod baru, korang pun boleh diversify modal korang ke pasaran global dengan teknologi copy trading yang efisien di Ultima Markets. Kesimpulannya, Bursa Malaysia dah buktikan yang pasaran kita sangat resilient dan sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman. Sejarah mengajar kita bahawa peluang sentiasa ada, tapi instrumen yang korang guna akan tentukan sejauh mana korang boleh pergi. Jangan hadkan diri korang pada satu pasaran sahaja. Sebagai trader moden, pastikan korang lengkapkan diri dengan platform yang ada perlindungan dan teknologi terkini. Jom kita melabur dengan lebih bijak.